Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada sahabat-sahabat dan peminat kat One Piece. Hari ni kita buat video untuk review 3 starter deck yang agak menarik juga, iaitu The Three Captain dengan The Three Brother. Terbaik tak? Dia punya title pun sudah menarik, betul tak? Dan kita nak review adakah kad ni balai kita beli atau tak. Okay, mari kita sama-sama tengok. Ni adalah starter deck 10 dengan starter deck 13. Yang menariknya dia tulis itu Ultimate Deck. Dua-dua ni Ultimate Deck. Bukan sebarangan starter deck ya. Dia lain pada yang lain. Nak tahu macam mana ada apa yang kelainan ni, mari kita tengok. Mari kita tengok Captain dulu. 3 Captain. Dalam kat belakang dia kita boleh tengok. Tu. Dia punya ni versi Inggeris kawan-kawan. Versi Inggeris. Dalam dia kita buka. Dia macam tu. Tertarik ni. Dia tarik keluar macam tu. Dia bagi punya kotak. Dia bagi kotak. Dia punya deck lah. Bekas deck. Dalam ni dah ada kad. Tengok tu. Okey kawan-kawan. Kita tak tepi dulu. Dia bagi deck. Bila kita buka ni. Dalam dia ada macam ni. Okey. Dia bagi macam ni. Dalam ni ada plastik lah. Tapi saya dah buka dah. Sebelum saya review, saya kena check dulu. Adakah barang tu sampai dengan keadaan yang elok. Okey, dia kad dia macam tu. Okey. Ni kosong lah. Dia kosong. Dia bagi kotak sikit dah ni. Untuk isi bagi nampak penuh kan. Lepas tu ada pelapik kad ni. Tu kita letak. Okey, letak tepi dulu. Ni. Dengan ni. Yang penting ni. Kawan-kawan tengok starter deck Captain dia. Sini dia bagi 3 kita. 3 leader card. Kawan-kawan mari kita tengok ketiga-tiga card ni. Agak menarik kan? Luffy dan Strafilo dan Isusta Captain Kidd. Card dia pun agak menarik kan? Nampak tu dia shining dia. Dia buat memang cukup menarik, power lah. Ketiga-tiga ni dia guna warna merah dan ungu. Dan itu bermakna kad yang dia untuk dia guna adalah kad merah dan ungu. Ketiga-tiga ni warna yang sama. Ya, maknanya dalam deck ni ketiga-tiga dia boleh guna. Okey kawan-kawan. Mari kita tengok apa yang kad yang dia bagi kita. Pertama, dia bagi kita kad Luffy 2. Kawan-kawan, kad Luffy. Dia punya kad SR. Dan dia shiny punya menarik kawan-kawan. Ini menarik. Kalau peminat Luffy ini tengok terliuk ayat liuk. Tengok. Tambah-tambah bulan puasa ni. Kawan-kawan tengok. Kalau kata peminat One Piece memang kena cari dah kad ni. Trifilo. Kad dia menarik lah. Ni pun kad dia kita tengok. Kad dia pun SR juga. Nampak kawan-kawan? SR. Bagi 2 juga. Bagi 2. Dan Captain Kidd pun dia bagi 2 juga SR. Ni maksudnya kad karakter dia bagi 2. Kad 2 ni agak menarik. Tapi kalau kata kad macam ni, limit untuk kita guna, kita boleh letak 4. Maksudnya kalau kita nak guna contohnya kad Kidd, kita kena beli satu set lagi kad. Ataupun kad Luffy kalau kita nak pakai, kita kena beli satu lagi set untuk cukup 4. Dia punya marketing dia macam tu. Tapi kalau kita ada 2 pun dah okey dah. Standard.
Nama pun starter deck. Dan dia punya kad kedua selepas tu, selepas karakter Captain, dia bagi orang kanan. Karakter dalam cerita One Piece dia bagi Zoro. Dia bagi 4. Kawan-kawan bagi 4. Dan kita boleh tengok dia punya ni Rush. Rush ni maksud apa? Kita dapat saja kad ni, kita aktifkan dia 3 don. Kita letak aja, patutnya kena tunggu giliran 1 giliran. Tak. Dia boleh serang dengan serta-merta dengan 5,000 power. Terbaik tak? Terbaik tak kawan-kawan? Memang terbaik lah kad ni. Kita dah tengok tu dah bau takat tu. Sekarang kita tengok kad Nami. Kawan-kawan, tengok kad Nami. Dia punya efek dia, kita boleh tengok 5 kad deck. 5 kad deck. Okay no. Lepas tu, kalau jumpa kad Luffy, Storage Type kad, ada daripada Nami, selain daripada Nami, kita boleh masuk letak di tangan. Maksudnya kita boleh gunalah kad tu. Dan selepasnya kita letak balik dalam deck. Itu punya. Dan dia bagi 4 juga kawan-kawan. 4 kawan-kawan. Okey. Dan Sanji pun kad Rush. Okey kawan-kawan. Dia punya power 6,000. Terbaik tak? Dan ni bau kad. Okey. Ni bau guru Luffy. Sekarang dia bagi kad Shinbei 2 saja. Kad Shinbei adalah kad kalau kita tengok sini, kad counter. Saya ingat kad blok tapi counter. Tak apa, dia tak ada bagi blok. Tapi sekarang kita tengok kad warna ungu. Kad ungu pula. Dia bagi kad ungu. Selepas kad warna merah, dia bagi kad ungu pula. Ini kru Captain Kid punya kru. Dia bagi 4. Dia punya efek ni, ini orang kanan dia lah. Dia bagi 4 kad. Okay. Selepas tu, dia bagi kad ungu juga tapi low punya kru. Ni karakter low punya kru. Kawan-kawan. Dia bagi 4 juga. Okay, 4. Dia punya ni counter juga. Kita tak jumpa lagi kad blok. Kawan-kawan, dia tak bagi kad blok lagi. Ni pun kad karakter untuk kru low juga. Dia bagi kad counter 4 juga. Okey, selepas tu kembali pada kad kru kit. Ini pun counter juga. Nampak gaya deck ni memang tak diletakkan blok kot. Tapi tak apa. Kita tengok dulu macam mana. Okey, 4 juga kawan-kawan. Ini kad karakter kru low juga. Karakter low ni dia bagi banyak sikit. Kad counter. Okey, ni kad kru kit punya. Semua kad ni pasal apa dia dinama Ultimate, pasal kad dia semua shining kawan-kawan. Dan dia bagi, walaupun sini Komo, dia bagi shining punya kad. Ni punya rare kad. Kalau kita jual balik ada pasaran lah cerita dah. Cuma dia tak letak bintang je. Dia bagi 4 juga. Ni kru low. Maksudnya okey. Kita berjumpa kad blok. Kad blok dia bagi 4 je. Seandainya kita nak dan kad semua yang lain tu kad counter je. Kad blok hanya 4 je. Kru kit punya.
Kawan-kawan boleh fikirlah macam mana 4 kad untuk blok saja. Risiko hanya untuk counter attack saja. Untuk blok serangan memang tak dapat lah. Tapi kalau kita check balik tadi, rush kad untuk menyerang. Maknanya kad ni untuk semata-mata untuk menyerang saja. Counter hanya sikit nasib lah kalau kita ada kad counter kat tangan. Dan kad event. Kad event dia bagi dua saja yang jenis yang sama. Ada semua ada 4. Okey, 6 je dia bagi. Kawan-kawan, kad event dia bagi 6 saja. Kad stage tak ada. Kad stage tak ada. Kawan-kawan, dia bagi kad event. Okey. Kawan-kawan boleh tengok kad event dia. 2 dia bagi. Kalau kata kita nak pakai kad event lebih, maksudnya kita kena beli 1 gidek. Dan dia bagi kita kad down mengelik. Kawan-kawan, kad down mengelik. Memang menarik lah kad deck ni. Memang menarik untuk kita main. Tapi cuma dia punya ni okey lah. Sebagai koleksi okey lah. Tapi kawan-kawan, itu baru starter deck untuk 10. Kita nak tengok starter deck 13. Saya dah tengok dah, check punya dalam. Memang menarik kawan-kawan. Puas hati kalau kawan-kawan nak beli. Saya recommend beli Three Brother. Dia punya kad marvelous. Kawan-kawan, kad dia marvelous. Kawan-kawan tengok belakang dia pun macam yang tadi juga. Okey, kita tarik sikit. Okey, macam tu. Letak kotak tepi. Tapi yang specialnya dia bagi 1 kad pack, bonus pack. Itu yang menarik. Kawan-kawan, yang menariknya dia bagi bonus pack. Bonus pack ni saya tak buka lagi untuk kita buka. Saya buka dengan untuk kawan-kawan tengok sendiri. Saya showkan belilah starter deck ni. Memang menarik, cukup menarik. Dan dia punya, dan kita tengok dia punya kotak pun warna merah kuning. Kawan-kawan tak tengok lagi dalam. Meletup kawan-kawan. Dia ada generasi selepas Three Captain. Ni starter deck 13 kawan-kawan. 13. Memang dia upgrade sikit lah kad dia. Dia lebih kurang kok. Dia bagi kotak putih. Lepas tu kawan-kawan boleh tengok dia. Ni saya tak tepi kawan-kawan. Kawan-kawan boleh tengok. Awal-awal kita dah tengok warna dah. Memang lepas tu dia bagi pelapik penghadang ni. Kawan-kawan boleh tengok dia punya leader kad. Meletup kawan-kawan. Memang cukup meletup. Dan kawan-kawan boleh tengok dia punya combine merah dengan kuning tu untuk karakter api. Memang menarik kawan-kawan. Dia kad merah dan kuning. Gabungan antara dua kad ni macam shiny gold sikit. Dan dia ambil karakter api kawan-kawan. Memang menarik lah. Memang art dia memang menarik. Yang siapa yang buat pilihan ni memang tepat lah dia buat. Dan kita boleh tengok ni. Saya tak lu pack bonus ni, nanti kita buka ada apa. Kawan-kawan tengok ini Sabo punya leader sebagai leader. Ini Hash punya leader. Warna biru dan merah. Biru dan kuning, minta maaf. Gabungan biru dan kuning. Bayangkan. Dia timbul sikit warna dia biru dan kuning. Untuk deck kuning dan latar belakang dia masukkan warna kuning dan biru. Kawan-kawan, ini deck kuning dan merah.
latar belakang dia ada merah dan kuning. Memang timbul lah cerita dah. Dan Luffy, kawan-kawan tengok. Hanya Allah saja yang tahu kecantikan kak ni. Ni dia punya api dia. Sini dia punya ni. Dia Luffy punya kak hitam dan kuning. Kawan-kawan boleh bayangkan kak hitam dan kuning. Maknanya di sini ada 4 warna kak yang dia boleh guna. Untuk kita buat starter deck kita, untuk kita combine. Dan kita tengok pula warna yang dia bagi dalam deck starter deck ni. Kawan-kawan, mari kita tengok. Dia bagi karakter asas Sabo warna kuning, kawan-kawan. Tengok warna dia memang meletup, kawan-kawan. Memang meletup. SR, kawan. Dia bagi 2 kak. 2. Dan ni adalah kak counter. Okey. Kawan-kawan tengoklah dia punya efek kak. Okey, saya letak ni. Untuk kawan-kawan lihat. Kat leader saya letak tepi tu. Kalau kawan-kawan letak ni, memang saya bagi nampak sikit leader. Agak menarik lah kat dia. Agak menarik. Untuk kawan-kawan tengok. Cuci mata. Kalau kawan-kawan beli memang berbaloi. Tapi kad dia cukup rare. Cukup susah nak dapat deck ni. Kalau kawan-kawan boleh dapat kad deck Jepun punya, okey lah. Takkan nak cuci mata tengok kan. Tapi kalau kawan-kawan dapat kad yang kita boleh baca, tu lagi menarik lah bagi saya lah. Kalau orang lain saya tak tahu. Lepas tu saya adalah hobi. Kak Luffy ni memang satu hobi yang bukan untuk rakyat mahal. Dan tak boleh dibuat sebagai hobi. Harga dia juga teruk untuk kita beli. Tapi berbaloi lah. Kan untuk orang yang bekerja, untuk budak-budak memang tak digalakkan untuk beli. Pasal memang agak teruk lah harga dia untuk kita ni. Bayar kata tengok tu. Ash punya karakter. Agak menarik kan. Dan dia selit pula dengan kad Grab. Monkey D. Grab. Tok Wan dia. Gila. Dan kawan-kawan tengok ni. Kad Navy, kawan-kawan. Tak gila. Dia bagi 2. Dan kad ni boleh gabung 3 karakter leader. Tengok ni. Sabo, Ash dengan Luffy. Maksudnya 3 ni dia boleh pakai 2 kad ni. Tak gila ke kawan-kawan. Kad Luffy pula. Tengok kawan-kawan. Kawan-kawan boleh tengok. Dia bagi 2 kawan-kawan. Dan semua kad shiny semua. Tengok kawan-kawan ni. Untuk kad Revolution Army. Untuk kad Sabo. Kita tengok leader kad Sabo Dia punya sini. Itu di bawah dia tu. Daresa dengan Revolution Army. Maksudnya dia pakai. Dia punya karakter. Menarik kan kawan-kawan? Agak menarik lah bagi saya. Kawan-kawan boleh komen dan bagi pendapat. Ni. Dia bagi 2. Untuk Sabo punya kad. Dan untuk Hash punya kad. Dia bagi 4. Untuk 4 Emperor. White Bear Pirate. Menarik. Kalau kad Ash ni pun bawah dia tulis White Bear Pirate. Kawan-kawan. Dan kita tak jumpa lagi warna lain pada tu. Dia hanya letak warna kuning. Masalah ni. Ni untuk kad Luffy. Tapi di sini dia kata, ni kita. Tengok yang menariknya. Beberapa karakter baru dia dah bagi kad block.
Maksudnya kad ni seimbang lah. Block, counter dan attack lah. Dia bagi 4 kawan-kawan. 4. Memang menarik lah kad ni. Memang power. Kalau siapa pandai main. Atau dia punya seimbang lah. Antara attack, counter. Ni kad sabun masa kecil. Dia bagi 4 juga kawan-kawan. 4. Dan ni kad counter. Tengok kawan-kawan. Dia bagi kad menarik. Walaupun di bawah dia tulis Como. Dia bagi shine. Untuk digunakan. Untuk kereta. Mana-mana antara kereta 3 tadi. Pasal dia kad kuning. Dia tak tulis kad. Kereta apa yang tak boleh masuk. Dia bagi 4 kawan-kawan. 4. Kawan-kawan tengok. Dan kad paket bonus ni. Bonus pack ni. Ada kad masa Ash, Luffy dan Sabu kecil. Dan dia kad alternate arc. Dia pun kata. Salah satu je. Agak menarik. Kad counter. Untuk Ash punya karakter. Okey. Tetap itu. Ini untuk kad antara 3 kad tu boleh guna agak. Ni pun kad counter. Agak menarik juga. Kawan-kawan kita baca. Kan? Agak menarik. Dan ni kad Luffy kecil. Masa dia kecil. Dia punya efek kad pun agak menarik jugalah. Kawan-kawan boleh baca tengok. Dia bagi 4. Dan dia bagi kad yang agak menarik juga. Kad Yamato. Maksudnya kalau kita starter deck yang sebelum ni. Kalau kita ada kad Yamato pun boleh masukkan kad dalam starter deck ni. Dan dia bagi rush punya efek. Saya tak tahu dia kad Yamato dia punya efek macam mana. Mungkin berlainan sikit. Tapi dia punya gambar agak saya agak sama lah. Kan? Dia bagi 4 juga. Dan kita tengok ada kad event kan. Kad stay. Dia tak fokus. Kad event. Kita boleh tengok kad event lah. Ni 2. Kad event 2. Kad event ni 2. Agak banyak juga. Dan kad Dawn biasa. Standard. Yang mengelik punya. Ni dia bagi 4. Okey. 4. 2. Dan 2 lagi. Maksudnya semua ada 8. Kalau Captain tadi ada 4 rasanya. Kalau tak silap saya. Ni dia ada 8. Okey, kawan-kawan boleh tengok lah kad dah. Tapi saya rasa kad Luffy ada kad yang seimbang lah. Untuk kita main. Dia upgrade pasal dia punya starter deck. Dia siri yang ke-13. Okey kawan-kawan. Takat tu saya punya video. Review saya. Kawan-kawan boleh komen kalau apa yang saya komen tu ada silap. Kalau kata betul, setuju dengan saya, sila komen. Dan bolehlah kongsi pendapat apa yang kurang, apa yang lebih kan. Kalau setuju dengan saya punya kata deck Three Brother yang bagus lah untuk diguna, boleh komen. Okey, setakat tu saja. Assalamualaikum dan selamat berpuasa yang beragama Islam. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam review kad Luffy. Setakat itu saja. Assalamualaikum. Okey, maaf kawan-kawan, saya tertinggal untuk review dia punya bonus pack. Mari kita sama-sama tengok apa dalam bonus pack ni dia bagi kat kita.
Dan dalam ni dia tulis kat kad ni ada 16. Maksudnya kalau dalam ni ada 3, kawan-kawan boleh kira lah berapa kali starter date yang kawan-kawan nak beli untuk dapatkan 16 jenis kad yang mereka sediakan. Kawan-kawan fikir berapa kotak kena beli. 3 keberhasilan untuk dapat yang sama pun mungkin tinggi. Tak apalah, tu atas masing-masing lah. Kalau ada pemburu kad Luffy, kad untuk starter date 13, tak apalah, mungkin berbaloi bagi mereka kan. Mari kita lihat, kita tengok dulu belakang. Okey, dia bagi satu kad leader. Maksudnya kad leader satu akan ada yang Pereira punya kad, kawan-kawan. Okey, mari tengok depan dia bagi kad apa. Bismillah. Ya, kad Ash Pereira. Dia kad Pereira dia macam ni. Kena kawan-kawan. Dia mengelik di atas. Kad dia mengelik dan putih. Dan ada shiny hijau sikit daun yang berterbangan. Itu yang menjadikan kad ni rare dan bernilai. Kalau kita tengok, apa kata? Jual kad putih pun ada nilai orang cari. Dan kita boleh tengok dia ada bintang atas. Nilai cukup tinggi kad ni, kawan-kawan. Dan kita tengok kad nombor 3, kawan-kawan. Kita dapat White Bear. Dan ada bintang juga, kawan-kawan. Cukup rare ni. Memang kalau kita nak jual balik memang baloi. Tapi rugilah. Benar rare kan. Tapi atas masing-masing lah. Dan kita tengok kad leader apa yang kita dapat. Kad leader apa. Kita tengok. Kad leader. Kita dapat hash. Maksudnya ketiga kad adalah kad Ash. Set kad Ash. Okey, kawan-kawan. 3 ni. Ya, agak menarik kan. Dan warna dia pun agak menarik. Art dia punya agak menarik. Tengok kawan. Api dia. Dengan putih dia. Masuk. Dan dia punya starter kad dia pun kita pegang. Ya Allah. Meletup. Maksudnya kita boleh gantikan dengan kad Ash ni. Tengok kawan-kawan. Sama tak? Cuba diletakkan latar belakang putih. Memang menarik lah. Dan shiny dia tak sama, kawan-kawan. Yang putih ni dia timbul agak menyalah lagi lah. Okay, setakat itu kawan-kawan. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Semoga hari-hari kawan-kawan berseri seperti kad Luffy juga. Assalamualaikum.